Bagaimana rakyat terus mempercayai bahawa kerajaan ini akan menunaikan janji bila nampak secara historically mereka tidak akan membuat atau menunaikan janji itu? Macam semasa kempen hari itu, Izzah kata dia nak buat plan untuk kaum India dan sebagainya. Ramanan pun mula bercakap, ada beberapa orang lagi bercakap soal kaum India lah, apa semua kan. So then, sebab sejujurnya saya rasa mereka dah mula nampak sokongan kaum India untuk Pakatan Harapan semakin menjunam. Betul? Okay, that's the hard-hitting reality. Dan mereka juga tahu bahawa tanpa sokongan kaum India, mereka tidak boleh berkuasa semula dalam PRU16. So, undi kaum India ni sangat penting. And undi kaum India ni boleh dikatakan akan jadi kingmaker dalam PRU16. So, sebab tu saya kata kaum India ni kena membuka mata mereka, kena pandai menilai dan memilih dengan bijak. Kalau tak, confirm kena tikam lagi.